warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada pagi ini kita nak jalan-jalan ataupun nak beriadah dekat satu mercu tanda baru dekat Sepang ataupun dekat Dengkil ni, iaitu The Island at Sepang. Jom kita tengok apa yang ada dekat dalam The Island ni. Jadi secara spesifiknya kawasan The Island ni terletak di kawasan perumahan baru di Southville Dengkil. Bukan Southville, Cybersouth Dengkil. Okey. Tengok ni adalah kawasan perumahan Cybersouth, dan di tengah-tengah ni ada tasik yang besar dan ada satu pulau, dan dia telah buat satu jambatan terapung lah. Jadi sebelum kita nak masuk ke kawasan pulau ni, kita mesti melalui jambatan terapung ni. Okey, memang sangat cantik, memang sangat menarik dia punya view dia. Jadi kepada sesiapa yang berminat untuk membeli rumah-rumah di sini, okey, dia telah membuka tempahan. So memang cantik lah nampak kawasan tasik di hadapan rumah. Mungkin mahal lah harga rumah di kawasan ini. Okey, di sini ada peringatan nama tempat ni adalah Avalan. Okey, dan jambatan ni dipanggil Ponton Bridge, dan dia beritahulah apa yang boleh dan apa yang tak boleh. So maksimum 80 orang saja boleh berada di atas jambatan ini. Right, jom kita masuk naik jambatan tu. Tengok dekat bawah tu ada orang memancing. Memang cantik kawasan ni. Boleh mancing, boleh beriadah, boleh jogging, boleh bersenam dan melakukan apa saja aktiviti di waktu pagi hari sehingga ke petang. Okey, kita dah masuk dan kita telah naik ke jambatan terapung ni. Jambatan ini dia agak kukuh dan dia tak bergoyang-goyang, jadi kita tak pening. Kita boleh jalan dengan steady sahaja. Dan materialnya dia berbuat daripada seperti PVC, dia bukan daripada kayu. So dia akan lebih tahan lama. Okey, dia ada rasa goyang sikit. Okey, kat kawasan ni Airport Sepang, Airport KLIA. So kapal terbang memang banyak lalu kat kawasan ini. So jom kita masuk ke dalam kawasan hutan di Island ni. Berdebar-debar apakah yang ada kat dalam kawasan hutan ini? Jom. Okey, kita sudah hampir dekat pintu masuk kawasan di Island ni. Rasa macam masuk zoo. Memang sangat cantik dia punya view dia. Kawasan dia pun bersih, terjaga. Okey, sebab baru buka kan, malah bersih. Okey, kat kawasan ni ada satu kawasan lapang. Mungkin boleh buat aktiviti yang bersaiz besar, berkumpulan. Dia ada trail. Dia ada trail batu untuk kita berjalan ataupun kita nak berjogging. Banyak pokok-pokok yang bersaiz kecil dan besar kat kawasan ini. Dan dekat belakang tu ada kawasan macam-macam permainan. Ada buayan, ada apa lagi situ, saya nampak buayan je. Dan kawasan ni ditutupi oleh pagar. Ada pagar. Seronoknya berjalan di kawasan ni. Walaupun sekarang tengah panas terik, tapi dalam kawasan ni sangat redup dan sejuk. Memang best lah beriadah dalam kawasan ini. Kalau kita tengok kat sini banyak pokok-pokok yang baru saja ditanam. Tengok dia memerlukan sokongan. So kita tidak perlu ganggu pokok-pokok ni. So kita tunggu dia besar dan dia akan menjadi satu kawasan hutan yang sangat cantik. Saya rasa ni semua pokok-pokok yang bernilai tinggi, pokok kayu balak yang bernilai tinggi. Tengok ni, ada diikat. Okay. Ada kursi batu kat sini, boleh duduk kalau penat berjalan ataupun berlari. Kita boleh duduk kat sini. Dan kita pergi kat kawasan taman permainan dia. Ada menara tinjau kat sini. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, jika nak tengok kawasan sekitar sini, boleh panjat menara tinjau ni. Memang sangat cantik. Saya ada serombong lagi. Sekarang kita pergi kat kawasan kursi batu. Dan ada flying fox tu. Tapi saya rasa untuk kanak-kanak je lah ni. Bestnya. Ada flying fox juga. Ada taman permainan. Jom kita tengok flying fox dia. Bestnya.
Sekarang Aisyah dia nak test naik flying fox ni. Dia kena pegang. Okey. Awak pegang situ tu, awak lompat duduk atas ni. Okey. Hey Aisyah, kau buat apa Aisyah? Aisyah. Mak tolong mak. Sekarang Aisyah akan dibantu oleh mak dia untuk naik ke flying fox ni. Awak kena pegang dua tangan Aisyah tu, awak lompat. Pegang dua tangan. Dua tangan atas tu. Pegang dua tangan. Terloncat terus. Okey. Pegang kuat atas lompat. Pegang kuat. Ha, macam tu. Okey. 3. Laju. Dah, best. Itulah dia. Apa yang penting kawasan ini memang selamat. Okey, dia dilengkapi dengan sistem CCTV menggunakan sistem solar, jadi dia on, sentiasa ter-on 24 jam. Okey, jadi selamatlah untuk melakukan aktiviti radar di sini walaupun dengan bersendirian. Dan seterusnya kita berjalan kat sini dan dia ada satu rumah hobbit. Dia bukan rumah sebenarnya, dia terowong ataupun terusan. Kita boleh masuk dan tembus kat kawasan belah sana. Okey, dia sama konsep seperti rumah hobbit. Rumah hobbit, siapa yang pernah pergi kat rumah hobbit macam inilah buat. So boleh lalu tembus masuk. Sangat cantik. Jom kita pergi tengok pula pada menara tinjau. Okey, ni dia menara tinjau. Boleh panjat ke atas dan tengok kawasan sekitar hutan ini di island. Boleh nampaklah keseluruhan pulau ni. Okey, kat sini ada monkey bar. Dan juga ada taman rumput hijau yang sangat cantik kat sana. Ini dia menara tinjau, tengok. Tengok mak dah sampai kat atas sana bersama dengan Aisyah. Sangat cantik. Dia sebenarnya sama seperti rumah pokok, tree house yang biasa kita buat kecil-kecil tu. Okey, kalau korang buat lah. Tengok memang sangat cantik. Dia punya seni bina dan juga architecture dia memang sangat menarik dan first class. Inilah dia kawasan lapang. Ada seperti kawasan lapang dan juga ada podium atau pentas kat sini kalau nak buat persembahan ataupun aktiviti berkumpulan kat sini. Alright. Memang sangat cantik. Dan seperti biasa kat sini ada juga CCTV di kawasan sekitar ataupun keliling pulau ni memang dilengkapi dengan sistem CCTV. Alright, itulah saja liputan daripada The Island. Sekarang kita dah sampai dekat pintu keluar dia. Okey, saya rasa di kawasan ni dia ada waktu buka dan waktu tutup je. Okey. Jadi kita lalu balik jambatan terapung ni dan kita terus pulanglah ke kereta. Okey, itulah saja. So selamat tinggal di island. Kita mungkin akan jumpa lagi selepas ini. Dan kita akan pergi ke kawasan-kawasan yang lebih menarik lagi. Alright, jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.